Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami nur kami dan limpahkanlah keampunan kepada kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut dan Nabi Syuaib menyatakan, "Wa ma as'alukum alaihi min ajri, in ajriya illa ala rabbil alamin." Maksudnya, dan aku tidak meminta balasan kepada kalian atas seruan ini. Ganjaran aku hanyalah daripada Rabb seluruh alam. Asy-Syu'ara ayat 109. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejahteraanlah hendaknya kepada ahli-ahli baginda, para sahabat radhiyallahu anhum dan umat Islam keseluruhannya. Syukur pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini adalah pertemuan kerana Allah, yakni pertemuan pada jalan Allah. Tidak lain iaitu majlis pengajian kitab induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-302. Tahun ini masuklah tahun yang ke-16. Kita masih mensyarahkan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang berada dalam kitab induk ini, iaitu kitab Keajaiban Qalbu atau kitab Keajaiban Hati bagi siri yang ke-24. Malam ini merupakan majlis pengajian kita yang pertama bagi tahun 2026 Masihi. Kita berdoa dan berharap semoga pengisian-pengisian kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Tentang tahun 2026 Masihi, maksudnya zaman Nabi Isa AS adalah lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Dan Nabi Isa akan kembali. Tentang kitab Ihya ini, kitab Ihya ini usianya lebih daripada 900 tahun. Isi kandungan kitab ini pun sedang kita usahakan agar ia kembali bertakhta di hati-hati. Pengajian kita ini bermula pada tahun 2011. Saya belajar dulu bermula tahun 1997. Sampai sekarang pun umumnya saya akan membaca kitab Ihya ini pada setiap hari. Walaupun sikit, walaupun sekejap. Ia seolah-olah sudah menjadi salah satu daripada wirid harian. Melainkanlah pada hari-hari yang sangat sibuk, yang memang tak sempat, tak bacalah. Namun hendaklah kita ingat, jika kitab Ihya pun kita buka dan baca setiap hari, maka kitab Al-Quran tentulah lebih lagi kita kena buka dan baca setiap hari juga. Jika kitab Ihya kita ambil manfaat daripadanya pada setiap hari, lebih barang tentulah kita kena ambil manfaat daripada kitab suci Al-Quran pun pada setiap hari. Seterusnya tentang azam. Ada orang mereka tak berminat untuk berazam. Ada orang yang azamnya diperbaharui tanpa mengikut tarikh atau masa tertentu. Ada orang azamnya mengikut tahun Hijriah. Ada pula orang yang azamnya mengikut tahun Masihi. Ada orang-orang lain yang mengikut pelbagai kalender, kalender Parsi, kalender Cina, kalender India dan sebagainya. Azam-azam yang baik, buatlah pada bila-bila masa yang sesuai. Azam ni dia bukan angan-angan. Azam bukannya kita sedap melayan-layan fikiran. Azam ini hal yang kuat. Azam ialah tekad. Niat yang kuat, keinginan yang membulat, kemahuan yang tinggi. Azam merupakan usaha awal dalam kita berusaha untuk mencapai sesuatu perubahan dan mencapai sesuatu matlamat. Azam dia melibatkan perancangan, melibatkan kesungguhan dan tentunya ada pengorbanan. Seandainya lah ada yang mahu memasang azam atau mahu menambah azam, antara azam yang sangat bagus, kita nak berusaha supaya ilmu-ilmu agama kita pada tahun ini bertambah dengan lebih pesat. Amal-amal agama kita pun
semakin banyak, bahkan tersusun. Jika kita belum mengenal Allah, kita berazam tahun ini untuk kenal akan Allah, untuk ma'rifatullah. Yang sudah kenal, berazam untuk lebih kenal, lebih ma'rifah. Kita berazam nak lebih cinta akan Allah, nak lebih mahabbah. Kita berazam nak lebih banyak ingat akan Allah berbanding ingat akan selain dia. Kita berazam, bagi yang belum tahu ilmu as-sa'ah, berazam nak berguru dan belajar akan ilmu as-sa'ah. Yang belum berguru, azam untuk berguru. Yang belum bermursyid, azam untuk bermursyid. Berazam untuk mula berdakwah atau untuk menguatkan lagi dakwah. Yang belum bersanad, berazam untuk bersanad. Azam untuk ambil tahu akan maksud bacaan Al-Quran. Berazam nak tambah solat-solat sunat tahun ini. Nak istiqamah membaca Al-Quran pada setiap hari. Nak istiqamah baca kitab Ihya pada setiap hari. Jika tahun lepas kita tidak berani ataupun kurang berani, untuk tahun ini kita berazam untuk lebih berani. Kalau sebelum-sebelum ini kita banyak menurut sahaja dan kita kurang menyelidik, tahun ini kita berazam untuk lebih menyelidik. Kita berazam untuk menurunkan ego, untuk menghapuskan ego. Jika tahun lepas kita asyik fikir diri kita sendiri sahaja, tahun ini kita berazam untuk fikir akan umat juga. Jika tahun lepas kita masih banyak teragak-agak, tahun ini kita berazam untuk segera bertindak. Jika tahun lepas masih banyak sifat-sifat mazmumah, tahun ini kita berazam nak membanyakkan sifat-sifat mahmudah dan sebagainya. Apa saja azam yang bagus, azamlah. Dan laksanakan azam. Tentang laporan bagi para pengamal Tarikhah Ghazaliyah pula, tahun lepas agak banyak juga program yang kita usahakan. Ada yang berjaya, ada yang tak berjaya, ada yang tertangguh. Aktiviti-aktiviti yang berjalan, yang sempat dicatatkan ada lebih daripada 130 aktiviti. Secara keseluruhannya lah di pelbagai tempat. Semoga Allah rezekikan kepada kita lebih lagi sepanjang tahun 2026 ini. Dan insya-Allah akan keluar sekurang-kurangnya satu lagi buku pada tahun 2026. Para hadirin dan para penonton yang saya kasihi sekalian. Mula-mula kita imbas dulu perkongsian sebelum ini. Imbasan yang pertama tentang iman dan ma'rifah. Dalam kitab Induk Ihya Ulumuddin ini, Imam Al-Ghazali banyak kali mengaitkan iman dengan ma'rifah. Ma'rifah ni kita sedia maklum, ia berkait dengan akidah dan tauhid. Dalam 4 tungku agama, Al-Iman, Al-Islam, Al-Ihsan dan As-Sa'ah, ma'rifah ni banyak berada pada tungku Al-Iman. Dalam tungku Al-Iman ini ada pelajaran rukun iman. Dalam tungku Al-Iman ini jugalah ada pelajaran akidah dan tauhid. Dalam tarbiyah ilmu akidah dan tauhid inilah kita dapat mengenal Allah, yakni ma'rifatullah. Dengan melalui ilmu-ilmu dalam tungku Al-Iman inilah, insya-Allah kita boleh menjadi orang arif. Orang yang arif akan Allah, orang yang mencapai ma'rifatullah, yakni orang yang mengenal akan Allah. Lagi tinggi makrifah kita, lagi kuatlah iman. Lagi tinggi ma'rifatullah, lagi tinggilah keimanan. Ada orang yang nur makrifah atau nur imannya ibarat sinar matahari berbanding nur orang lain yang hanya ibarat sinar lampu. Begitulah misalnya perbezaan maham dan kenikmatan di dalam jannah nanti. Ada orang-orang yang maham dan kenikmatan dia tu amat hebat nilai dia, laksana cahaya matahari. Ada pula orang yang maham dan kenikmatannya tu laksana lampu rumah. Dan ada pula orang-orang yang tidak ada nur pun, gelap. Mereka jauh berada di dalam nar atau neraka. Katakanlah nur Nabi-Nabi ini ibarat cahaya matahari. Maka nur orang-orang siddiq ibarat cahaya bulan. Cahaya matahari dengan cahaya bulan ni jauh berbeza. Dan nur orang-orang awam pula hanya ibarat cahaya lampu atau cahaya lilin. Lagilah jauh berbeza.
Dan begitulah isyaratnya atau gambarannya perbezaan makam dan kenikmatan di dalam jannah nanti antara nabi-nabi, para siddiqin dan orang-orang biasa. Masing-masing tu amat jauh beza dia. Dalam pelajaran tasawuf sufi tarikhah ini, kita bermatlamatkan makam para siddiqin kerana makam itu boleh dicapai. Makam para nabi yang tu kita tak boleh capai. Imbasan yang kedua, tentang kelapangan qalbu dan bukaan alam malakut. Imam Al-Ghazali berkata, kelapangan dada orang-orang arif, yakni orang-orang yang bermakrifah, dan terbukanya keluasan alam malakut, seumpama sinar matahari yang menyuluh seluruh ufuk, sampai ke serata kaki langit semua nampak terang benderang. Manakala dada orang biasa seumpama sinar lampu yang menyuluh sudut tertentu di dalam rumah. Sangat jauh beza. Kelapangan dada orang-orang arif ini umpama kita tengok sekeliling alam ni pada waktu siang. Cahaya matahari menerangi seluruh kawasan sampailah ke serata ufuk, ke serata kaki langit tu. Punyalah lapang. Seakan-akan begitulah lapangnya dada orang-orang arif billah. Manakala keluasan dada orang-orang biasa pula, lapangnya itu ibarat lampu zaman dahulu kala yang menerangi ruang tertentu dalam rumah. Lapang dia juga, tapi sekadar ruangan satu bilik itu saja. Tapi bagi orang-orang yang matlamat, mereka hanyalah alah, asalkan ada cahaya jadilah. Dia tak kira lampu kecil ke, lampu besar ke, dia tak kisah, asalkan ada cahaya sahaja. Jenis orang-orang yang macam ini, kita tetap cuba kita nak bantu, tapi tak akan dapat banyak. Mengapa? Kerana mereka sudah hadkan awal-awal akan pencapaian maksima mereka. Guru-guru dan orang-orang berilmu ni, mereka ibarat jurulatih. Jurulatih sukan lah, latih atlet untuk lari pecut 100 meter. Jadi mereka ni nampak potensi kita. Jadi mereka nak melatih kita ni, seboleh-bolehnya sampai kita ni jadi wakil negara. Up lagi sampai masuk ke sukan Olimpik. Up lagi sampai masuk ke perlawanan akhir sukan Olimpik tu. Up lagi sampai sekurang-kurangnya dapat bawa balik satu pingat. Walaupun pingat gangsa sahaja. Tapi kalau awal-awal lagi, kita ni hadkan matlamat kita, setakat saya dapat jadi wakil negeri, jadilah. Itulah matlamat saya. Maka jurulatih dia tak boleh dapat bantu banyak. Sebab kita dah hadkan setara tu saja. Dalam tarbiyah tasawuf sufi tarikhah ni, kita nak melapangkan lagi kecerahan dada kita ini. Jadi, akan ada orang-orang yang dadanya secerah dan selapang halaman rumah. Ada orang-orang yang dadanya secerah dan selapang sebuah kampung. Ada yang secerah dan selapang seluas benua dan macam-macam. Macam-macam makam. Mengikut makam masing-masing. Sama jugalah halnya dengan keluasan bukaan alam malakut. Bagi orang-orang arif, alam malakut itu berpotensi terbuka seluas mata memandang. Bagi orang-orang biasa, alam malakut itu berpotensi terbuka seluas ruang dalam rumah sahaja. Begitulah tamsilannya, perumpamaannya. Jadi, kita nak usaha yang mana satu? Umumnya, tidak berguru, tiadalah belajar. Tiada belajar, tiadalah tahu. Tiada tahu, tiadalah faham. Tiada faham, tiadalah sedar. Tiada sedar, tiadalah tindakan lanjutan. Bila tiada tindakan lanjutan, tiadalah pendapatan lanjutannya itu. Imbasan yang ketiga, tentang orang beriman dan neraka. Orang yang ada iman, orang beriman, orang mukmin, ada yang masuk ke dalam nar. Memang ada. Tetapi kemudiannya, sesiapa yang ada iman walau sekecil biji sawi atau yang lebih kurang begitu akan dikeluarkan dari nar. Biji sawi dan biji-biji yang lain tu dia berbeza saiz. Maka sebegitulah gambaran kekuatan nur iman mereka. Ada yang besar sedikit, ada yang kecil lagi. Menurut pandangan Imam Ghazali,
orang-orang yang iman dan makrifahnya lebih besar daripada biji-bijian tadi, mereka tidak akan dimasukkan ke dalam nar. Kalau ada, sudah tentulah mereka yang lebih awal dipanggil untuk dikeluarkan daripada nar. Tapi yang dipanggil ialah orang yang ada iman sebesar biji sawi atau yang lebih kurang tu. Imbasan yang keempat, perbezaan antara taklid dan kenal. Ada orang, mereka sekadar tahu Allah tetapi mereka tidak kenal akan Allah. Mereka bertaklid, mengikut-ikut. Mereka bertaklid sahaja dengan apa yang orang lain cakap dan apa yang orang lain buat. Kita ambil satu tamsilan. Tamsilannya Raja Syam, Raja Syria. Raja Syam ni, dia sedang berdiri dalam kalangan raja-raja. Kita ni rakyat Syam. Ada Raja Hijaz, Raja Iraq, Raja Parsi, Raja Mesir, Raja Yaman, Raja Rum, Raja Sind, Raja Hind dan ramai lagi raja-raja. Dalam kalangan mereka tu ada raja kita, iaitu Raja Syam. Kita ni nak berdatang sembah kepada Raja Syam. Sekiranya kita tak kenal, kita tak makrifah akan Raja Syam, macam mana kita nak berdatang sembah? Kita tak kenalnya, kita tahu raja kita ada tengah-tengah mereka, kita nak mempersembah, nak berdatang sembah kepada dia. Sebab kita tak kenal, maka kita kena bertaklid kepada orang lain. Kita kena ikut cakap orang, ikut perbuatan orang. Kita tanya pada orang, orang tunjuk yang itu, yang itulah. Ataupun kita tengok orang lain ada pergi berdatang sembah pada dia, tengok rupa macam orang Syam, mungkin tu Raja Syam lah. Kita bertaklid kepada orang lain, kita mengikut orang. Jadi beriman secara taklid ini insya-Allah selamat, tapi risikonya tetap tidak kecil. Orang yang kita taklid tadi tu, yang kita dengar cakap dia atau yang kita tiru perbuatan dia tadi tu, orang tu pun mungkin tersilap. Boleh jadi dia pun tak tahu, dia pakai sembah saja, kita ikut dia pula, dengan kita-kita sekali pun tersalah. Boleh jadi juga disebabkan kita tak kenal akan Raja Syam, ada orang-orang yang sengaja nak mengenakan kita. Jadi kata, yang tu lah Raja Syam, padahal bukan. Yang salah mereka kata betul. Inilah kerja iblis, jin-jin kafir dan manusia-manusia yang berhati syaitan. Tapi jika kita ni sudah makrifah, sudah kenal, sudah arif akan Raja Syam, kita tak perlu bertaklid kepada orang lain lagi untuk berdatang sembah. Kita terus je pergi, sebab kita memang kenal, memang tahu sangat dah. Kita terus je pergi, walaupun ramai raja-raja, ada 100 raja-raja, kita tahu yang ni Raja Syam. Kita terus pergi, kita berdatang sembah. Dah tentu betul, sebab kita makrifah. Dah tentu tak salah. Dan tidak dapat diperdaya oleh pihak-pihak lain. Kita ni kalau tersilap menyembah raja, boleh bercerai tubuh dan kepala. Apabila tidak kenal akan Allah, tidak makrifah akan Allah, di situ ada risiko. Yang pertama, mungkin betul kita punya sembahan, kita punya ilah, kita punya pengabdian, tapi tak tepat. Betul-betul tapi tak tepat. Cuma jenis yang ini biasanya selamat. Betul tapi tak tepat. Ibarat orang memanah. Panahannya masuk ke dalam papan sasar, dalam bot tu. Pot masuk, tapi dia tak kena bulatan yang tengah-tengah tu, tapi masuk. Dikira. Kalau tepat masuk tengah, yang itu panahan orang-orang arif. Kalau betul-betul anak panah tu kena tengah bulatan merah tu, itu panahan orang yang kenal. Panahan orang biasa ni, dia tak kena pada yang merah. Dia tak tepat. Tapi betul, tetap kena pada bot tu. Dia tak tersimpang. Tepat. Bukan tepat, betul. Sungguh pun orang-orang arif ni semua panah pada bulatan tengah tu, kalau merah-merah lah, yang sebesar mangkuk tu lebih kurang. Tapi bukan semua pada tempat betul-betul tengah. Ada ke tepi sikit. Dia lain-lain. Jadi orang-orang arif pun macam itu. Mereka mengenal Allah, nur ma'rifah mereka. Macam dalam bulatan tadi, bukan semua kena pada satu tempat.
Jadi golongan yang pertama tadi tu mungkin sembahan dia betul tapi tak tepat. Tapi biasa jenis ni masih selamat, masih dikira. Jenis yang kedua, bila tak kenal akan Allah, mereka mungkin akan tersalah sembah, tersalah pengabdian, tersalah ilah. Bila tersalah sembah, artinya gagal akidah ataupun rosak akidah ataupun cedera akidah. Dan boleh jadi terhapus segala amal ibadah. Ibarat orang memanah juga. Dia panah, anak panah dia tak kena pada buat sasaran. Maka tak dikira. Tak dikira, tak ada markah. Walaupun dia panah tu, tiba-tiba kena pada burung yang terbang. Ataupun kena buah apple di pokok. Ataupun kena sebiji bola tenis yang duduk di atas rumput. Kena tepat. Tak dikira. Tak dikira sebab tersalah. Tersalah sasaran. Dia tetap kosong juga. Nak ada markah, kena masuk dalam bot. Jenis yang ketiga, sekiranya kita tidak makrifah, tidak kenal akan Allah, ada kemungkinan kita akan tersembah sesuatu yang lain daripada Allah, tetapi disangkakan sebagai Allah. Sebab dia tak kenal. Contoh dia, orang suruh kita ni memanah, kena pada papan sasar memanah. Tapi kita tak kenal papan sasar memanah. Kita nampak ada pokok, kita panah pokok lah. Ataupun kita nampak ada lalat terbang, kita panah lalat terbang, kena 3 ekor sekaligus. Walau sehebat mana pun, tidak dikira. Sebab markah akan dikira bila anak panah masuk dalam bot. Yang tu je. Jadi, ada kemungkinan tersembah sesuatu yang lain daripada Allah tetapi disangkakan sebagai Allah. Orang kita panah masuk ke dalam papan sasar. Dia nampak kereta orang, dia panah. Sebab dia ingat kereta orang tu papan sasar. Golongan yang keempat, sekiranya tidak ma'rifatullah, dia mungkin akan tersembah Allah yang bercampur, yang bersekutu dengan yang selain Allah. Sudah mensyirikkan Allah. Allah nak kita ni berabdi, menyembah dan berilahkan dia secara solid. 100% dia saja. Tak ada campur apa-apa dah, walaupun sikit. Ibarat kita panah. Kita panah, terkena burung melintas, kebetulan melekat pada bot. Tak dikira. Penganjur dia tak kira. Sebab dia kata bila kena tu dah bercampur. Boleh jadi sebab kena burung tu tergerak sikit, anak panah tu terkena pada masuk dalam bot. Kena panah lain semula. Jadi inilah antara risiko-risiko apabila kita tidak ma'rifatullah. Kita sekadar iman takhlid saja. Iman seboleh-bolehnya biar sampai kenal. Imbasan yang kelima, perbezaan kedudukan di dalam jannah. Allah Ta'ala berfirman, supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman dalam kalangan kamu dan orang-orang yang diberi ilmu akan beberapa darjat. Al-Mujadalah ayat 11. Ibnu Abbas, kita sudah kongsikan latar belakang dia dan doa Nabi kepada dia dalam kuliah yang lepas. Dia mentafsirkan ayat ini bahawa Allah Ta'ala mengangkat orang-orang berilmu melebihi orang-orang beriman dengan 700 darjat tingginya. Dan di antara setiap 2 darjat itu seperti antara langit dan bumi, sangat jauh berbeza. Umumnya sebegitulah jarak jauhnya kedudukan masing-masing sewaktu di dalam jannah nanti. Punyalah amat jauh berbezanya. Tamsilan yang kita buat, nak kerja. Ada satu kerja duduk-duduk saja, berehat-rehat, gaji dia RM10 sehari. Dan satu lagi kerja yang sama juga, duduk-duduk saja, berehat-rehat, minum-minum, gaji dia RM7,000 sehari. Kita nak pilih yang mana? Dah tentu orang akan pilih yang RM7,000 sehari, yang 700 kali ganda kan. Kalau untuk wang, orang akan pilih yang 700 kali ganda. Orang tak kata, saya dapat kerja sudahlah, pilih hak RM10 dah lah sehari. Ada. Tapi kalau untuk akhirat, untuk jannah khususnya, kita ajak berusaha kepada yang 700 kali ganda darjat tu, orang tak berapa ambil berat, tak berapa minat. Asalkan dapat masuk syurga sudahlah, dia ambil yang tu, yang paling minima. Kalau untuk duit, dia ambil yang paling maksima. Jadi kacau.
Masalahnya di mana? Masalahnya pada mata qalbu. Inilah gambaran perbezaan antara orang mukmin dengan orang alim. Imbasan yang keenam, tentang matlamat tarbiyah kita hari ini. Pelajaran dan perjalanan kita sekarang ni lebih kepada nak membina kualiti, mutu dan ketinggian. Dapat tak dapat belakang cerita, usaha kita ke arah itu. Kita bukan sekadar nak dapatkan lulus sahaja. Kita belajar kitab Ihya ni dah 16 tahun. Dan sebahagian orang ditambah pula dengan ilmu-ilmu tarikhah Ghazaliyah. Takkanlah matlamat kita sekadar nak lulus saja. Mestilah kita nak yang atas-atas. Lainlah kalau kita ni baru belajar setahun, 2 tahun, saya nak setakat lulus sajalah. Okeylah. Ini dah lama belah-belah tahun kan. Imbasan yang ketujuh, tentang jannah. Walaupun matlamat tertinggi bagi ahli-ahli tasawuf ni adalah Allah. Itulah matlamat kita. Tetapi untuk dapatkan matlamat yang tertinggi itu, kita tetap kena masuk ke dalam jannah. Ada segelintir orang yang tersalah faham kata ni, dia tak mau jannah tapi dia nak Allah saja. Padahal nak memandang Allah tu, dia kena melalui jannah juga. Ibarat orang kata, saya tak mau makan, tak mau minum, saya nak kenyang je. Macam mana dia nak kenyang bukan? Saya tak mau berkahwin tapi saya nak anak kandung saja. Saya tak mau melintasi lautan. Tapi saya nak pergi ke negara seberang laut. Tapi dia tak mau lintas lautan, tapi nak pergi negara seberang laut. Macam mana tu? Baiklah. Itu tadi imbasan-imbasan perkara-perkara yang penting daripada kuliah yang lepas antaranya. Hadirin dan para penonton yang dimuliakan, perkongsian baru kita untuk malam ini. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan ilmu terus daripada Lauhul Mahfuz? Antara usaha untuk mendapatkan ilham ini, yang pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 69. Allah Azza wa Jalla berfirman maksudnya, dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami, nescaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami. Artinya, kita kena jadi pejuang. Kita kena perjuangkan apa? Perjuangkan agama. Termasuklah kena perjuangkan ilmu-ilmu dan amal-amal ma'rifatullah. Setakat daya kita lah. Yang kedua, barang siapa mengamalkan apa yang diketahuinya, nescaya dia pusakakan oleh Allah kepadanya ilmu yang belum diketahuinya. Jadi, kita kena amalkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Kena usaha buat. Kena laksanakan, praktikkan, kena jalankan. Kadang-kadang kita ada banyak ilmu dah. Ilmu dalam bentuk maklumat. Tapi kita ni malas ataupun lemah dalam nak menjadikan ilmu-ilmu tu tadi sebagai tindakan. Kita ada banyak maklumat. Contohnya tentang sunnah-sunnah Nabi, amalan-amalan zikrullah, sifat-sifat mahmudah. Tapi kita tak amalkan. Maka kecillah peluang kita untuk dipusakakan oleh Allah akan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Macam yang kita bicarakan dalam kedua-dua kuliah sebelum ni lah. Biasanya yang membuatkan kita ni lambat ataupun tersekat dalam perjalanan kerohanian ni ialah kerana tindakan kita sendiri. Yang ketiga, usaha dia, surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah, dia mengadakan bagi orang itu jalan keluar dan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tidak pernah difikirkan. Jadi usaha kita yang ketiga, kena bertakwa kepada Allah. InsyaAllah dapatlah rezeki daripada sumber yang tidak terduga. Rezeki ini kan ada pelbagai jenis. Antara rezeki ini ialah ilmu, ma'rifah, musyahadah dan lain-lain. Rezeki belaka tu. Sumber tak terduga juga ada banyak sumber. Salah satunya ialah Lauhul Mahfuz. Ilham-ilham semua datang dari situ. Dalam surah Al-Anfal 29, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, nescaya Dia akan memberikan kepada kamu Al-Furqan. Al-Furqan ni apa? Ditafsirkan oleh para ulama sebagai pembeza. Syarat dia kena bertakwa. Kata Imam Al-Ghazali,
Ada yang mengatakan bahawa Al-Furqan ialah nur. Nur yang membezakan antara yang benar dan yang batil, dan yang mengeluarkannya dari hal-hal yang diragukan. Itulah Al-Furqan. Orang-orang yang mendapat Al-Furqan atau nur ini, insya-Allah mereka ni berpotensi dari segi selalu dapat membezakan mana yang benar dan mana yang salah. Dapat membezakan mana yang lebih benar dan mana yang kurang benar. Dapat membezakan mana yang salah dan mana yang lebih salah. Dapat membezakan mana orang ikhlas, mana yang kurang ikhlas dan mana yang tidak ikhlas. Dapat membezakan mana orang munafik dan mana yang tidak. Dapat membezakan yang mana Allah, yang mana makhluk, yang mana khalik, yang mana makhluk. Dapat membezakan yang mana wali Allah dan yang mana wali syaitan. Dapat membezakan antara hembusan malaikat dan bisikan syaitan. Dapat membezakan mana guru kerohanian yang banyak benar dan mana guru kerohanian yang banyak salah dan bermasalah. Dalam sanad utama Tarikhah Ghazaliyah, selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berada pada kedudukan yang kedua, iaitu sahabat, itulah dia Huzaifah Al-Yaman. Huzaifah. Apakah antara kelebihan dan keunikan Huzaifah ni? Huzaifah ni dia yang paling alim dalam mengenal pasti orang-orang munafik. Ilmu dia ni turun tak melalui sanad ini? Turun. Cuma rezeki kita lah sama ada dapat menguasainya atau tidak. Sebab itulah Nabi SAW membanyakkan dalam doanya, Allahumma anugerahilah aku nur, tambahkanlah kepada aku nur, jadikanlah dalam hatiku nur, dalam kuburku nur, pada pendengaranku nur, sampailah Nabi mengatakan pada rambutku nur, pada kulitku, pada dagingku, pada darahku, pada tulang belulangku. Riwayat Bukhari dan Muslim. Sabda baginda lagi, hadis riwayat Imam Tirmizi, takutilah firasat orang mukmin, maka sesungguhnya ia melihat dengan nur Allah Ta'ala. Kita banyak sentuh tentang nur. Nur. Nabi SAW berdoa untuk Ibnu Abbas. Ini doa yang kita sentuh kuliah yang lepas. Allahumma faqihkanlah dia, yakni Ibnu Abbas, dalam ad-din, dan alimkanlah dia dalam takwil. Riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi antara usaha kita, kita minta orang tolong doakan kita lah. Terutamanya orang-orang soleh, orang-orang tua-tua, agar kita ni difaqihkan dalam agama dan diberi pengetahuan dalam takwil. Dalam takwil, kita sendiri pun kena banyak berdoa, kena mohon kepada Allah. Ditanyakan kepada sebahagian ulama tentang ilmu batin. Apakah ilmu batin tu? Lalu ia menjawab, iaitu salah satu daripada rahsia, salah satu daripada sir Allah Ta'ala yang dicurahkannya ke dalam qalbu kekasih-kekasihnya, yang tidak diperlihatkannya kepada malaikat dan kepada manusia. Ringkas kata, ilmu batin ini ialah ilmu yang terus daripada Allah tanpa perantara. Ia sejenis ilmu kerohanian. Itulah ilmu batin. Masalahnya, pengertian ilmu batin ini sudah lama terubah. Asalnya, ilmu batin ialah ilmu kerohanian. Tetapi kemudian ia diubah maknanya kepada ilmu-ilmu kesaktian dan ilmu-ilmu yang mencari adat. Samalah halnya yang berlaku kepada ilmu laduni. Asalnya istilah ilmu laduni itu ialah ilmu yang terus daripada Allah. Tetapi pada zaman ini, ilmu laduni diubah pengertiannya, terubah pengertiannya menjadi ilmu pukulan jarak jauh ataupun ilmu perisai jarak jauh. Jadi daripada yang diperkatakan oleh Imam Ghazali tadi, antara usaha untuk mendapatkan ilham terus daripada Lauh Mahfuz, yang pertama, kita ni kena rajin-rajinlah perjuangkan agama. Yang kedua, kita kena amalkan ilmu-ilmu yang sudah diketahui selama ini. Yang ketiga, kita kena kuatkan takwa kepada Allah. Yang keempat, kita akan selalu berdoa agar Allah kurniakan kepada kita nur,
Faqihkan kita dalam agama dan mahirkan kita dalam takwil. Yang kelima, luruskan semula pemahaman kita tentang ilmu batin, tentang ilmu laduni. Itulah antara usaha-usahanya. Tuan-tuan yang kami kasihi sekalian, berikut adalah contoh-contoh yang mudah dihadam tentang maklumat terus daripada Lauhul Mahfuz. Contoh yang pertama, sewaktu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq akan meninggal dunia, dia dah kering, dia berpesan kepada anak andanya iaitu Sayyidatina Aisyah bahawa Aisyah akan ada seorang adik perempuan. Ketika itu, salah seorang isteri Sayyidina Abu Bakar ni sedang hamil, tengah mengandung. Tak tahu laki ke perempuan. Sayyidina Abu Bakar dia cakap Aisyah akan ada satu orang lagi, adik perempuan. Dan ternyata kemudiannya isteri itu melahirkan seorang anak perempuan iaitu Ummu Kulthum. Dalam hal ini maklumat dari Lauh Mahfuz ada terbuka ketika manusia sedang menuju sakaratul maut. Dia bukan terbuka ketika kita sedang berkhilwah sahaja. Isteri Sayyidina Abu Bakar ni ada yang bernama Khutailah, ada yang bernama Ummu Rumman Zainab, ada yang bernama Asma binti Umais, ada yang bernama Habibah. Sayyidatina Aisyah anak kepada Ummu Rumman. Manakala adik dia Ummu Kulthum tadi tu yang masih dalam perut tu anak kepada Habibah. Contoh yang kedua, suatu hari Sayyidina Umar sedang berkhutbah hari Jumaat. Tiba-tiba dia mengeluarkan arahan kepada Sariyah. Sariyah bin Zanim, salah seorang panglima Islam. Tengah bagi khutbah tu tiba-tiba dia cakap dengan suara yang lantang, dia bagi arahan. Dia kata, "Ya Sariyah, bukit." "Wahai Sariyah, bukit." Ketika tu Sariyah ni dengan pasukan dia sedang bertempur di satu tempat yang ratusan kilometer jauh dari situ. Mereka pula masa tu sedang dalam keadaan tertekan. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dapat mendengar suara Sayyidina Umar memberikan arahan. Lalu mereka pun menggunakan bukit di kawasan tu dan akhirnya pasukan Sariyah ni menang. Dan memang mereka mendengar suara Sayyidina Umar. Dalam hal ini, maklumat daripada Lauh Mahfuz terbuka ketika manusia sedang berkhutbah. Dan ia bukan sentiasa dapat dan bukan lama dapatnya. Dia kadang-kadang selintas saja. Bila Sayyidina Umar tiba-tiba terangkat hijab Lauh Mahfuz tu, dia dapat maklumat, terus dia bagi arahan. Waktu tu saja. Ada banyak lagi pertempuran yang melibatkan tentera Islam, tetapi Sayyidina Umar tidak dapat maklumat secara langsung. Maklumat dari lapangan dia tak dapat, dan dia pun tak pula bagi arahan ke lapangan yang jaraknya sangat jauh. Antara salah faham sebahagian orang, apabila seseorang tu dia katakan berilmu laduni, maka orang tu dia tahu segala perkara secara terus daripada Allah. Dia bukan macam itu. Ataupun mereka berfaham ilmu laduni ni sentiasa turun. Dah start dapat tu tak berhenti dah, sentiasa je. Bukan macam itu. Dan jelaslah di sini bahawa ilmu laduni dia tidak terbuka ketika kita sedang duduk berkhilwah saja. Contoh yang mudah dihadam yang ketiga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang berkata, "Aku masuk ke tempat Sayyidina Osman. Dan di perjalanan tadi, aku bertemu, maksud ternampak seorang wanita. Lalu aku memandang kepadanya dengan hujung mata dan aku memerhatikan kecantikannya." Dia berselisih dengan satu orang perempuan. Kita cantik perempuan ni. Jadi dia tengok secara sipi-sipi lah. Lalu Sayyidina Uthman berkata tak kala Anas masuk tu, "Masuk ke tempat aku seorang daripada kamu dan ada kesan zina kelihatan pada kedua-dua matanya. Tidakkah kamu ketahui bahawa zina dua mata itu ialah memandang, bukan zina betul, zina mata. Taubatlah dengan segera
atau aku akan mengambil tindakan ke atas kamu. Jadi Anas bin Malik ni terkejutlah, macam mana boleh tahu kan. Lalu aku pun bertanya, adakah lagi wahyu sesudah Nabi? Ada lagi ke wahyu? Nabi dah tak ada. Kamu dapat wahyu ke? Uthman menjawab, tidak. Tetapi mata qalbu, dalil dan firasat yang benar. Jadi Sayyidina Uthman ni dia bukan terdengar bisikan. Bukan ada jin bagi tahu. Yang terdengar bisikan tu, yang tu bukan ilmu laduni. Baik bisikan-bisikan yang berbunyi ataupun bisikan-bisikan yang tidak berbunyi, iaitu bisikan-bisikan yang di dalam kepala atau di dalam hati. Kita berhati-hatilah dengan bisikan-bisikan yang mendesak kita untuk membeli sesuatu yang kita tak rasa nak beli pun. Contohnya kita pergi pasar malam, kita tak minat pun nak beli kuih-kuih jenis ni, tiba-tiba macam ada yang mendorong kita, beli yang tu, beli yang tu. Ataupun barang-barang di kedai dan sebagainya. Kita pada asalnya tak cadang nak beli pun, tapi macam ada sesuatu yang mendesak-desak fikiran kita supaya beli. Yang tu bukan ilmu laduni. Yang itu dia kena usaha berubat. Dia ada gangguan. Ataupun secara tiba-tiba kita ni macam didesak oleh sesuatu yang tak pasti, tak nampak, tak bersuara pun. Tiba-tiba ada rasa marah, rasa benci dengan seseorang yang kita tak pernah jumpa pun orang tu. Orang tu melintas dengan kita. Kita rasa, bencinya aku dengan orang ni. Orang tu tak buat apa-apa salah pun. Orang lain, kita tak pula rasa macam tu. Yang tu bukan ilmu laduni. Yang itu pun kena berubat. Ataupun tiba-tiba kita terasa macam terpanggil-panggil dan terajak bertalu-talu oleh sesuatu yang tak pasti. Dia panggil macam kita ni terpanggil untuk menyakitkan diri sendiri, ataupun kita nak menyakitkan orang lain. Terpanggil-panggil macam kita nak terjun bangunan, terjun jambatan. Yang tu bukan ilmu laduni. Yang itu pun kena berubat. Sekiranya tuan-tuan ada terperasan, dalam minggu ini ada banyak kejadian. Maksud dia lebih daripada kebiasaan lah. Banyak kejadian orang-orang baik yang muda, yang tua ataupun kanak-kanak yang mereka ni berjalan mengikut kaki sendiri. Entah ke mana-mana dan tak tahu jalan nak balik. Orang ramai bila jumpa mereka ni macam blur. Dia bukan dalam hutan, bukan di bukit, di gua, bukan ni. Ni dalam kawasan kita duduk-duduk ni. Merata tempat, kalau baca dalam FB tu ada keluar. Dia tu orang jumpa, dia dah berjalan jauh dan dia macam blur. Orang tua ada, orang muda ada, kanak-kanak pun ada. Wallahu a'lam. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutilah firasat orang mukmin, maka sesungguhnya ia melihat dengan nur Allah Taala. Riwayat Imam Tirmizi. Dalam hal ini, tabir Lauh Mahfuz tu dia terangkat sekejap saja. Iaitu sebaik-baik sahaja Sayyidina Uthman, dia ternampak Anas bin Malik masa tu terangkat. Waktu tu je. Dan Anas bin Malik pun bukan calang-calang sahabat. Dia pun ada ilmu laduni. Tetapi waktu itu, tabir Lauh Mahfuz tidak terbuka untuk dia. Jelaslah bahawa tabir Lauh Mahfuz ni tidak terbuka ketika manusia sedang duduk berkhilwah sahaja. Pada waktu-waktu lain pun boleh terbuka. Masa kita terjumpa dengan orang pun boleh terbuka. Lebih kurang sama macam wahyu lah. Wahyu yang turun pada Nabi-Nabi umumnya dia berlaku pada bila-bila masa, bukan semasa mereka duduk bertafakur atau berkhilwah saja. Ada banyak lagi contoh-contoh mudah tentang terangkatnya tabir Lauh Mahfuz ini. Yang kita saksikan sendiri pun ada. Hal yang rumit-rumit tu tidaklah kita contohkan sebab sukar pun nak dicontohkan. Dan contoh-contoh yang 3 tadi itu pun Imam Ghazali contohkan. Dia ambil contoh yang mudah untuk dihadam saja. Jadi kuliah kita pada malam ini sekadar ini sahaja. Lebih kurang 45 minit. Jadi kita rumuskan secara ringkasnya lah. Berdasarkan perkongsian kita pada malam ini, bolehlah kita simpulkan di sini tersingkapnya hijab antara Lauh Mahfuz dan manusia sebenarnya memang ada zaman berzaman. Sejak zaman Nabi Adam lagi. Ada benda-benda yang Nabi Adam dapat tahu, malaikat pun tak tahu. Ia boleh berlaku pada bila-bila masa yang direzekikan oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan ia juga boleh berlaku kepada sesiapa sahaja yang Allah berkenan nak bagi. Oleh yang demikian, kita berazamlah untuk mencari dan menambah ilmu-ilmu serta amal-amal yang berkaitan. Manalah tahu kita direzekikan oleh Allah untuk bertemu jodoh dengan ilmu laduni. Jodoh ni ada macam-macam, bukan jodoh dengan manusia saja. Jodoh dengan sifat mazmumah, jodoh dengan sifat mahmudah, jodoh dengan kesihatan, berjodoh dengan ketidaksihatan, berjodoh dengan kekayaan, berjodoh dengan kemiskinan, macam-macam jodoh kalau kita tengok lebih lanjut dalam tasawuf ni. Jadi harapan kita, semoga semua azam kita yang baik-baik pada bila-bila masa pun lah dimudahkan jalannya oleh Allah dan dikabulkannya. Sama-samalah kita saling mendoakan. Setakat ini sahajalah perkongsian kita pada malam ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang.